Rakyat ke kroni yang berniaga? Hari ini saya berada di lapangan. Kat sini adalah PJ yang happening. Kalau di PJ yang happening ni pun semua masih kosong, apatah lagi kawasan yang lagi terpencil. 25,000 untuk satu ni. Okeylah, katanya ada LED, ada solar, ada tingkap hidrolik. Tapi, berbaloi ke? Kementerian kata, oh, sambutan luar biasa. Tapi kena sampai suruh PBT isi kekosongan ni dalam 1 bulan. Kenapa? Projek ni dah dirasmikan pada 2023. Sampai hari ini, dah 1 tahun 10 bulan. Kenapa masih banyak kosong? Jom kita tengok. Tim rakyat nak tahu siapa yang betul-betul guna ni. Atau hanya kroni yang untung, rakyat dapat tengok je. Jadi, tim rakyat nak menyahut seruan Kementerian Netizen Malaysia dari Perlis ke Johor, Sabah sampai Sarawak. Kami akan cari satu-satu. Tapi, kami tak boleh buat sorang-sorang kerana Kementerian Netizen Malaysia tiada peruntukan. Kami perlukan anda semua. Jumpa sini, ambil gambar, tag kami, tag Kementerian Netizen Malaysia, tag tim rakyat, jangan lupa, tag lokasi juga. Biar seluruh negara tahu. 250 juta tu pergi mana? Kita cari sebelum projek ni hilang di telan bumi. Satu peringatan untuk semua. Jangan sebut ataupun tulis dalam caption. Kerana ramai termasuk saya kena padam di TikTok. Jangan terburu-buru untuk memadam video saya atau melabel saya tim rakyat.